Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faiz Akmal bin Ahmad Fairuz. Nombor matriks AA250-693. Saya selaku Ketua Kumpulan bagi Kumpulan 1 pada subjek Falsafah dan Isu Semasa, kod kursus UQI 11402 yang diajar oleh Dr. Arwansyah bin Kirin, ingin membentangkan satu video pembentangan bagi kajian kes artikel kami yang bertajuk Hubungan tahap stres mental dan fizikal terhadap prestasi akademik dalam kalangan pelajar UTSM Paguh. Jadi, slide seterusnya merupakan semua ahli kumpulan kami yang terlibat dalam membuat artikel kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arham Rahimi bin Syamsuddin, Matrix AA 21424 daripada Seksyen 10 Falsafah dan Isu Semasa. Hari ini saya akan membentangkan mengenai pendahuluan bagi tajuk kami, hubungan stres fizikal dan mental terhadap prestasi akademik pelajar IPT. Yang pertama adalah definisi stres dan prestasi akademik. Definisi utama stres ialah tekanan akibat tuntutan sekitaran yang melebihi kemampuan diri, menyebabkan tindak balas emosi dan fizikal. Seterusnya adalah prestasi akademik. Prestasi akademik bukan sekadar grade, malah mencerminkan keupayaan mengurus cabaran, mengekalkan fokus dan mengaplikasikan ilmu. Berikut adalah jenis-jenis stres. Yang pertama adalah stres mental yang melibatkan fikiran. Puncanya adalah disebabkan oleh bebanan kognitif, lambakan tegasan dan tekanan jangkaan daripada keluarga ataupun rakan. Impaknya akan mencetuskan burnout, anxiety serta menjejaskan pemikiran kritis. Seterusnya adalah stres fizikal, iaitu tindak balas tubuh. Puncanya adalah disebabkan oleh gaya hidup yang tak seimbang, seperti berjaga malam dan keletihan melampau. Impaknya ia adalah kelesuan kronik, sakit kepala, gangguan tidur dan simptom psikosomatik. Berikut adalah bukti kajian kes yang berlaku di Malaysia. Kes yang pertama adalah laporan daripada Berita Harian pada tahun 2023 menyebabkan pelajar Universiti Awam mengalami keresahan dan gangguan tidur akibat beban tugasan yang menyebabkan penjelasan kepada prestasi. Kedua adalah kes yang dilaporkan oleh The Star pada tahun 2022 yang menyebabkan isu burnout dalam kalangan pelajar IPT akibat jadual yang padat sehingga menyebabkan pelajar hilang motivasi. Sekali adalah impak kepada individu dan institusi. Impak kepada individu adalah menyebabkan kemerosotan produktiviti, penurunan kualiti akademik serta gangguan kesihatan mental dan fizikal. Seterusnya, untuk institusi adalah meningkatkan risiko ponteng dan kececiran dalam pelajaran sekaligus menjejaskan reputasi serta kualiti institusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akhil bin Muhammad Razali. Alright, pernyataan masalah bagi kajian ini adalah berkaitan dengan tahap stres mental dan fizikal yang semakin meningkat dalam kalangan pelajar UTSM kampus Paguh sehingga memberikan kesan terhadap prestasi akademik mereka. Sebagai pelajar universiti, mereka bukan sahaja perlu memberikan komitmen yang tinggi terhadap pelajaran, malah mereka turut berdepan dengan pelbagai cabaran seperti tugasan yang banyak, peperiksaan serta pengurusan masa yang mencabar. Alright, keadaan ini boleh menyebabkan pelajar mengalami tekanan yang berlebihan. Di antara salah satu faktor yang menyumbang kepada stres ialah beban akademik yang tinggi dan kurang kemahiran dalam pengurusan masa yang berkesan. Selain itu, tekanan daripada keluarga serta keinginan untuk memperoleh kelulusan yang cemerlang juga menjadi salah satu punca pelajar mudah berasa tertekan. Kesan stres ini dapat dilihat apabila pelajar menghadapi kesukaran untuk memberikan fokus semasa belajar. Seterusnya boleh menyebabkan pencapaian akademik mereka menurun. Bukan itu saja, stres yang berpanjangan juga boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental, seperti menyebabkan keletihan, gangguan tidur serta emosi yang tidak stabil. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap stres dalam kalangan pelajar UTSM Paguh serta memahami kesannya terhadap prestasi akademik mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rizky Wais bin Muhammad Hafiz akan menerangkan tentang objektif dan soalan kajian.
Bagi objektif kami ialah mengkaji hubungan di antara tahap stres mental dan fizikal terhadap prestasi akademik dalam kalangan pelajar. Bagi persoalan kajian pula ialah adakah terdapat hubungan di antara tahap stres mental dan fizikal terhadap prestasi akademik dalam kalangan pelajar. Assalamualaikum and hai, nama saya Muhammad Farhan bin Mat Fazli daripada grup 1 session 10 falsafah. Dan hari ini saya akan terangkan tentang grup saya punya hipotesis. Yang pertama, tiada hubungan antara tahap stres dan juga mental serta fizikal terhadap prestasi akademik dalam kalangan pelajar. Okey, yang kedua, terdapat hubungan di antara tahap stres, mental dan juga fizikal terhadap prestasi akademik dalam kalangan pelajar. Okey. Yang kedua, part saya, kepentingan kajian memberikan kesedaran kepada pelajar tentang betapa bahayanya stres dalam kehidupan seharian mereka. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar bagi meningkatkan lagi prestasi akademik mereka. Dan yang terakhir, mengurangkan stres dalam negara sendiri. Terima kasih. Untuk bahagian kajian literatur, kajian pertama oleh Kausa pada tahun 2010 menunjukkan bahawa pelajar yang mengalami tahap stres yang tinggi cenderung mempunyai prestasi akademik yang lebih rendah. Ini menunjukkan stres memberi kesan negatif kepada pencapaian pelajar. Seterusnya, kajian oleh Richard Lazarus pada tahun 1993 menjelaskan bahawa stres bergantung kepada bagaimana individu menilai suatu situasi. Penilaian ini akan mempengaruhi emosi dan juga prestasi akademik seseorang. Selain itu, kajian oleh Rafida Kamarudin dan rakan-rakan pada tahun 2009 mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara stres dan prestasi akademik pelajar universiti. Akhir sekali, kajian oleh Sarah Bill Oswald dan Catherine C. Ridrock pada tahun 2007 menunjukkan bahawa stres yang tinggi boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta keupayaan pelajar dalam mengurus pembelajaran dengan berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal Aiman bin Roslan, matrik AA250-682. Bahagian saya pula ialah metodologi kajian. Nombor 1, reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dengan reka bentuk kerata rentas iaitu cross section. Analisis ini untuk mengkaji hubungan antara stres mental fizikal dengan prestasi akademik pelajar UTHN Pagoh. Nombor 2, kawasan kajian. Kajian dijalankan dalam kalangan pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia di kampus Pagoh. Nombor 3, kaedah pengumpulan data. Data dikumpul melalui soal selidik Google Form yang diedarkan melalui WhatsApp dan Telegram dari 4 hingga 29 April 2025. Nombor 4, prosedur pengumpulan data. Responden diberikan pautan soal selidik bersama maklumat kajian dan persetujuan termaklum. Penyertaan adalah sukarela serta identiti responden dirahsiakan. Nombor 5, instrumen kajian. Data primer diperoleh menggunakan Google Form yang mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A ialah maklumat responden. Bahagian B, soalan tentang stres mental, dan bahagian C, soalan tentang prestasi akademik, dan diberikan pilihan 2 jawapan, iaitu ya ataupun tidak. Nombor 6 ialah populasi kajian. Kira-kira dalam 700 pelajar tahun 1 UTHM Pagoh, sampel kajian melibatkan 151 orang pelajar. Nombor 7, teknik persampelan. Persampelan secara rawak menggunakan berdasarkan saiz sampel yang dicadangkan oleh Krejci and Morgan 1970. Slide seterusnya. Nombor 8, pemboleh ubah kajian. Pemboleh ubah bebas ialah tahap stres mental dan fizikal, manakala prestasi akademik merupakan pemboleh ubah bersandar. Jantina dan umur dijadikan pemboleh ubah kawalan. Nombor 9,
Analisis data. Data analisis menggunakan SPSS version 2.3. Analisis yang digunakan ialah mean, sisihan piawai, frekuensi, peratusan, koefisien determinasi, kolerasi partial dengan aras signifikan piawai kurang daripada 0.05. Nombor 10. Pertimbangan etika. Kajian ini mematuhi prinsip etika pendidikan seperti persetujuan termaklum, penyertaan sukarela, kerahsiaan dan anonimiti responden. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, ini merupakan jadual dapatan kajian kami sepanjang kami menjalankan artikel ini. Jadual menunjukkan seramai 151 orang responden telah terlibat dalam kajian ini. Majoriti responden ialah lelaki sebanyak 84.1% dan berada dalam lingkungan umur 18 hingga 20 tahun iaitu sebanyak 81.5%. Kebanyakan responden merupakan pelajar tahun 1, 72.2%, serta tinggal di asrama iaitu sebanyak 80.1%. Dari segi pencapaian akademik pula, hampir separuh responden mempunyai PNGK antara 3.5 hingga 4.0 iaitu seramai 47.7%. Menunjukkan bahawa majoriti pelajar mempunyai prestasi akademik yang baik. Sekian, itu saja. Assalamualaikum, nama Yusofi Syahrizal dan nombor matriks AA25010. Sekarang saya akan membentangkan tentang jadual bahagian B dan bahagian C. Bahagian B iaitu berkaitan dengan faktor-faktor atau keadaan yang menggambarkan tahap stres mental dan fizikal dalam kalangan pelajar. Berdasarkan jadual 2, kita dapat melihat beberapa petunjuk utama iaitu dapatan tertinggi. Majoriti pelajar didapati secara berasa cemas apabila menghadapi peperiksaan. Perkara ini mencatatkan bilangan tertinggi iaitu seramai 91 orang bersamaan dengan 60.3% dengan nilai min 1.40. Seterusnya, isu fizikal pula selain faktor fizikal turut memberi kesan yang ketara di mana seramai 83 orang pelajar iaitu 55.7% menyatakan bahawa mereka mudah berasa letih semasa minggu kuliah dijalankan. Dan yang terakhir iaitu dapatan terendah. Petunjuk yang mencatatkan peratusan paling rendah adalah berkaitan tabiat pemakanan di mana hanya 37 orang pelajar iaitu 24.7% sahaja daripada keseluruhan sahaja yang kehilangan selera makan apabila mengalami stres. Secara keseluruhannya, untuk kesimpulan jadual 2 ini ialah analisis data menunjukkan nilai min bagi bahagian B berada dalam julat 1.40 hingga 1.75. Ini membuktikan bahawa secara amnya, tahap stres mental dan fizikal dalam kalangan pelajar masih berada pada tahap yang rendah hingga sederhana. Seterusnya kita beralih pula kepada bahagian C iaitu melihat sejauh mana kesan stres terhadap prestasi akademik pelajar khususnya pelajar UTSM. Berdasarkan maklum balas dalam jadual 3, terdapat beberapa impak kritikal yang dikenal pasti iaitu impak utama kepuasan pencapaian dan fokus iaitu majoriti pelajar sebanyak 60.7% iaitu 91 orang meluahkan rasa tidak puas hati dengan pencapaian akademik semasa mereka. Pada masa yang sama, sebanyak 60% iaitu 90 orang bersetuju bahawa stres telah menjejaskan fokus mereka secara langsung ketika berada di dalam kelas. Last sekali, impak pengurusan masa penghantaran tugasan dari sudut positif atau pengurusan masa pula, kebanyakan pelajar dilihat masih mampu mengawal keadaan. Majoriti daripada mereka iaitu sebanyak 61.1% iaitu 91 orang menyatakan tak kepada isu lewat menghantar tugasan. Ini bermaksud bahawa mereka masih mampu untuk menghantar tugasan mengikut masa yang ditetapkan. Jadi kesimpulan untuk jadual 3 ini pula, nilai min keseluruhan yang direkodkan adalah 1.49. Jadi ini menunjukkan bahawa kesan stres terhadap prestasi akademik pelajar UTSM berada pada tahap sederhana rendah. Walaupun impaknya ada, dia masih dalam keadaan yang terkawal. Jumlah responden yang kami terima ialah 150
Analisis ujian Chi-square menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara tahap stres dan prestasi akademik dalam kalangan pelajar dengan nilai P kurang daripada 0.001. Keputusan kajian ini mendapati bahawa seramai 55 orang pelajar yang mengalami stres berada dalam kategori akademik rendah, manakala hanya 20 orang pelajar stres berada dalam kategori akademik tinggi. Sebaliknya, bagi pelajar yang tidak mengalami stres, majoritinya berada dalam kategori akademik tinggi, iaitu seramai 66 orang berbanding hanya 9 orang dalam kategori akademik rendah. Nilai odds ratio OR yang diperolehi ialah 0.05, menunjukkan bahawa tahap stres mempunyai hubungan yang kuat terhadap prestasi akademik pelajar. Dapatan ini membuktikan bahawa pelajar yang mengalami stres cenderung memperoleh pencapaian akademik yang lebih rendah berbanding pelajar yang tidak mengalami stres. Oleh itu, pengurusan stres yang baik amat penting bagi membantu meningkatkan prestasi akademik dalam kalangan pelajar. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kesimpulan kajian ini berjaya mencapai objektif untuk mengenal pasti hubungan antara tahap stres dan prestasi akademik pelajar. Berdasarkan kajian terhadap 150 responden, pelajar yang mengalami stres didapati lebih cenderung memperoleh prestasi akademik yang rendah berbanding pelajar yang tidak mengalami stres. Hasil analisis Chi-square menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tahap stres dan prestasi akademik dengan nilai P sama dengan 0.001. Selain itu, nilai odds ratio sebanyak 0.05 menunjukkan bahawa stres merupakan faktor yang boleh meningkatkan risiko pencapaian akademik yang rendah. Oleh itu, semua pihak seperti institusi pendidikan, pensyarah, ibu bapa dan pelajar perlu bekerjasama dalam menguruskan stres dengan lebih baik. Pengurusan stres yang berkesan dapat membantu meningkatkan prestasi akademik serta menjaga kesejahteraan mental dan emosi pelajar. Sekian, terima kasih.